Apa khabar semua? Hari ni aku nak borak sikit pasal satu topik yang kalau silap cakap, boleh putus kawan. Tapi kalau tak cakap, sampai bila-bila kita stuck kat takut lama. Kita nak sembang pasal maju sendiri versus maju sama kawan. Pernah tak kau dengar pepatah, kalau nak jalan laju, jalan sorang-sorang. Kalau nak jalan jauh, jalan ramai-ramai. Kedengaran murni kan? Tapi realitinya, tak semua kawan tu sebenarnya satu kapal dengan kita. Ada kawan yang kita ingat nak tarik sekali naik atas, tapi rupanya dia jadi batu sauh yang bagi kita tenggelam. Jom kita bedah sikit realiti pahit manis ni. 1. Vibe yang tak sama. Kau nak ke bulan, dia nak ke kedai mamak. Isi pertama yang paling pedih ialah pasal frekuensi. Kadang-kadang kita dah semangat gila nak ubah hidup, baca buku kewangan, belajar skill baru atau start bisnes kecil-kecilan. Tapi bila kita share dengan kawan, jawapan dia, "Alah, relax lah. Hidup ni sekali je, jangan stres sangat." Bila kita nak maju, kita perlukan circle yang push kita. Kalau kau seorang je yang beria, tapi kawan-kawan kau masih selesa dengan zon selesa yang sebenarnya dah mula berlumut, lama-lama api semangat kau pun padam. Maju sendiri bukan bermaksud sombong, tapi kadang-kala kau cuma perlu tukar environment supaya pokok kau boleh membesar. 2. Sindrom kepiting dalam baldi. Pernah tengok ketam dalam baldi? Bila ada satu ketam nak panjat keluar, ketam-ketam lain akan tarik kaki dia sampai dia jatuh balik. Inilah bahayanya kalau nak maju sama-sama dengan orang yang ada mentaliti toksik. Ada kawan yang dia okey tengok kau senang, tapi dia tak okey kalau kau lebih senang daripada dia. Ayat sindiran halus macam, "Wah, dah jadi bos sekarang dah lupa kawan lama." Tu sebenarnya racun. Kalau kau paksa diri nak heret orang macam ni maju sekali, kau bukan setakat tak sampai mana-mana, malah emosi kau pun hancur sekali. 3. Tanggungjawab versus beban. Maju sama teman ni konsep yang sangat indah kalau semua orang bagi komitmen yang sama. Tapi realitinya, selalunya seorang buat kerja macam kuda, yang lain sekadar menumpang populariti atau hasil. Kalau kau maju sendiri, kau pegang steering. Kau tahu mana nak belok, bila nak tekan brake. Tapi kalau bawa kawan yang sekadar passenger tapi banyak bunyi, perjalanan kau jadi berat. Kita bukan badan kebajikan nak kena tanggung masa depan orang yang tak nak usaha sendiri, betul tak? 4. Kepentingan membina high value circle. Satu perkara yang orang tak faham, bila kita maju sendiri buat seketika, kita sebenarnya tengah tapis siapa yang betul-betul layak ada dalam circle kita bila kita dah sampai ke puncak nanti. Bila kau dah berjaya naik ke satu level, kau akan jumpa kawan-kawan baru yang satu kepala. Kawan yang tak perlu kau pujuk untuk rajin sebab diorang pun tengah kejar impian masing-masing. Masa tu, barulah konsep maju bersama tu jadi logik sebab masing-masing ada value untuk ditawarkan. Bukan seorang bagi ilmu, seorang lagi bagi alasan. 5. Definisi kesetiaan yang salah. Ramai orang rasa bersalah, guilty nak tinggalkan kawan yang tak sehaluan sebab rasa itu tak setia. Tapi cuba fikir balik. Adakah setia itu bermaksud kau kena hancurkan masa depan sendiri semata-mata nak teman kawan kau yang malas? Kesetiaan yang sebenar ialah kau maju dulu, pastikan kau dah stabil dan dari atas tu kau hulurkan tangga. Tapi terpulang kat dia nak panjat ke tak? Kalau dia tetap nak duduk bawah sambil mengadu pasal nasib, itu bukan salah kau lagi. Kau dah jalankan tanggungjawab sebagai kawan. Kesimpulan. Jadi, mana lagi bagus? Jawapan aku, maju sendiri dulu, baru cari teman yang selevel. Jangan takut untuk berjalan sorang-sorang kalau itu harga yang perlu dibayar untuk sebuah kejayaan. Lebih baik jalan sorang-sorang dengan poket penuh dan minda tenang daripada jalan ramai-ramai tapi masing-masing sibuk nak tikam belakang atau mengeluh tak habis-habis. Dunia ni keras kawan. Kalau kau tak kayu laju, orang lain akan pintas kau, termasuklah kawan yang kau sibuk nak tolong sangat tu. Fikir-fikirkanlah. Okeylah, itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Kalau korang rasa video ni macam tamparan hebat atau ada poin yang buat korang terfikir sejenak, jangan lupa tekan butang like. Dan kalau korang serius nak upgrade mindset dan hidup tahun ni, jom join community ni dengan tekan butang subscribe. Kita maju sama-sama, tapi dengan cara yang betul.
Jumpa lagi di video seterusnya. Bye!